Okay. Yang ni tiba-tiba rekod. Tak. Off record. Tak. Dah. Terus. Dah. Terima kasih. Terima kasih YDP jadi bos yang excellent. Terima kasih kepada Puan Guru Besar jadi ketua yang sangat membantu. Terima kasih kepada semua pentadbir. Terima kasih semua AJK saya yang gila dan committed. Minta maaf atas salah silap saya. Terkasar bahasa, salah gurau. Jumpa insyaAllah Sabtu ni 21 hari bulan, Sabtu depan. Saya agak lewat kot saya naik flight. Sampai. Okay, insyaAllah khidmatan terakhir dan perjumpaan kita sebagai satu keluarga yang terakhir Sabtu 21 bulan. Terima kasih. Okay. Thank you. Waidah, saya tulis tadi dia. Puan sikit. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua pentadbir SKSPP, pada NYDP, YDP serta rakan-rakan semualah. Saya mohon maaf jika ada sepanjang kerjasama yang kita bersama-sama ni ada silap ke, salah ke, kilaf ke. Mohon dihalalkan segala makan minum. Jangan claim. Dan terima kasih untuk segala kerjasama kita sama-sama, insyaAllah. Terima kasih Puan Sikin. Cik Usti. Terima kasih. Silakan. Pertama, terima kasih dah ucapkan kepada Bung Tor yang memetik tu Cik Rizal Cik Jamal saya rasa. Saya sangat confident yakin. Cik Rizal. Duit banyak. Tengok datang siapa yang paling. Dan rekod dia bagi Cik Rizal Tak atas sekali nama dia Cik Usus. Siapa ni? Okey. Okay, so pengalaman saya bersama JKP ni sangat menggembirakan lah kan. Alhamdulillah, boleh sambung. Gembira. Tapi saya akan menyumbang apa yang boleh. Juga kepada pihak sekolah yang saya nampaklah betapa banyaknya kerja-kerja tugas sebagai guru kan. Dia mengajar dia pun macam apa dia buat tu kan. Jadi kepada JKP ni saya respect lah. Cara orang kerja walaupun orang kata benda free. Satu jenis buat kerja tu macam all out kan. Rupa anak bini apa semua kan. Tak lupa. Kamu. tak berjaya dan tu kan. Semua memang kamu kerja semua saya impress lah. So, untuk saya ucapkan terima kasih dan juga guna kepada sekolah dan sekolah pimpinan yang akan datang lebih baik daripada pimpinan sekarang insyaAllah. Okay, terima kasih. Terus ni, Cik Wan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sama nak terima kasih kepada semua barisan PIJK daripada beberapa daripada sekolah dan sepanjang kita bekerjasama ni, andai ada salah silap kasar bahasa ke apa semua minta dimaafkan dan alasan dapat itulah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada tahun hadapan, tapi barisan yang kita bentuk akan nanti berikan space yang terbaik lah kepada kita sekolah insyaAllah. Terima kasih. Sama Cik Wan, Cik Adli. Assalamualaikum. Terima kasih kepada barisan ini semua. Terima kasih kepada rakan-rakan JKP. Saya tahun depan jumpa lagi. Saya ada lagi sini. Baik. So, mana ada salah-salah maaf lah. Ya, baik. Terima kasih Cik Adli. Puan Ida. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang banyak beri kerjasama sepanjang tahun ini yang banyak kita terlalu banyak aktiviti. Saya pun ada juga yang terbaik yang boleh lah. Minta maaf kalau ada apa-apa terjadi kekurangan kesabaran tu. Tak halal lah makan dulu untuk ambil kita apa. Kalau perlukan apa-apa support tu, kontak lah walau kita sebagai AJK. Kan dah lobby. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Iza. Tak nak lobby. Apa lobby ni? Cik Rizaman. Cik Rizaman. Sepatah dua kata Cik Rizaman. Dah keluar. Dah keluar belum? Cik Rizaman, Rara. Rara dah left. Rizaman ada.
Okay, Rara masuk balik. Rara? Kau tak ada dua kata? Tak ada, kita pergi pada bendari lah. Bagi AJK. Oh, hello. Okay. Oh, sorry. Sepatah dua kata tak adalah, pantun je lah. Pantun terus. Sila. Pantun cepat. Lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Kak Siti. Terima kasih saya ucapkan atas segala jasa dan budi. Terima kasih untuk kerjasama semua. Dah tu je. Tapi tu lah macam tak berfungsi sangat je saya ni jadi AJK. Pantun ke sajak lah? Oh, pantun ke sajak? Laju kan? Tengah nak menyusu anak lah. Okey. Terima kasih Rara. Anna? Terima kasih kepada Kak BYDP, Pak YDP, agensi yang lain yang selalu saya FPM tepi tu semua. Terima kasih banyak sebab baru bersama dapat saya tidak saya. Saya pun minta maaf kalau ada salah dan silap. Tahun ni yang kami tak itu. Minta maaf banyak-banyak. Kau dah pindah Itu dia daripada saya. Terima kasih. Terima kasih juga. Betul? Terima kasih atas kerjasama masa ini. Betul, minta maaf kalau ada salah. Okey, Cik Zaman tak ada. Jadi mewakili daripada barisan AJK yang lain pun kami semua minta maaf lah Puan Tipa, Puan Cik Zaman tak ada. Bila bang? Ini penasihat. Dia dah cakap dia ada di sini kan. Nak cakap terima kasih pada semua. Salah. Berhenti. Belum. Nak habiskan dulu. Si Latifah, Rizafah dia tak ada. So ucapkan terima kasih kepada barisan AJK PIBG. Siapa lagi tak ada? Serius lah Rizal Man tak nak cakap. Kan? Sebab tak dengar suara. So jadi itu saja daripada AJK PIBG. So ex official. Okey. Terima kasih. Saya pun sama juga. Sebenarnya nak ucapkan banyak terima kasih kepada semua lah barisan AJK PIBG bapa dan juga guru. Cuma lah memang terbaiklah sebenarnya gabungan yang ada sekarang. Jadi kalau kata boleh berkhidmat lagi, silalah calonkan nama masing-masing. Nanti memang hobi-hobi tu kena dengar kan. Terserah lah. Mana yang memang masih boleh berkhidmat. Sebab yang saya nampak, saya nampak semua boleh berbincang, apa maksudnya? Boleh bersama-sama maksud saya. Boleh bekerjasama dengan baik. Dan saya tahu biasa saja. Dan saya tahu semua pun memang macam akrab sangat kan di kalangan yang ada sekarang lah. Tapi apa pun ketentuannya pada akan datang ni kita pun tak tahu. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki lagi boleh dapat bekerjasama lagi. Dan untuk guru sebenarnya akan ubah kebiasaan kita akan ubah. Untuk rezeki ini. Lebih lagi ulang pada pun terima kasih banyak-banyak. Dari senyum nak ubah. Tak boleh janji. Sebab kadang-kadang ada permintaan apa ada apa-apa lah. Mungkin ada orang lain juga yang memang berminat. Kan kita tak pasti. Kita tak tahu yang itu. Jadi saya tak janji untuk yang sama. Apapun apa lagi saya nak cakap tadi? Terima kasih sangat sebab memang senang berurusan dengan PIBG yang sedia yang sekarang ni. Memang sangat menyokong dan apa yang cikgu biasanya minta tu dapat. Sokongan tenaga yang paling penting, sokongan masa tenaga sekali. Sebenarnya saya gurau je pasal kebahagiaan tu lah. Tapi kalau betul-betul yang mana yang gurau? Yang mana yang tak? Yang penting masa. Kalau dia ada lagi kat sini memang yang terbaik lah kan. Sebab dia memang biasa ambil korak kan. Biasa cepat. Sama juga dengan Puan Liza dan Puan Latifah dan semua sekali di mana ada Rara. Dah 2 kali GB sebut nama Liza. Lelaki tak tentulah yang perempuan saya duduk. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey. Sementara Cikgu Zaini ada nak sebagai pentadbir last. Sebab semua dah cakap, seorang tak cakap kan? Tak sampai cakap. Okay, sebenarnya masa betul-betul.
Terima kasih saya ucapkan pada semua EJK, sama ada EJK ibu bapa ataupun EJK guru di atas kerjasama yang diberikan. Apa yang kita buat semua ni adalah untuk anak-anak kita juga. Sebab kebetulan anak saya ada sekolah kat sini, so anak-anak kita lah. So kalau tak ada pun, dia akan menjadi anak-anak murid saya, yang mana dia akan menjadi tanggungjawab saya di dunia dan di akhirat. So kita sama-sama lah cuba laksanakan yang terbaik untuk anak-anak agar dia berjaya dan kita pun dapat rahmat. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Reddy. So dengan itu kita berakhirlah mesyuarat AJK PIBG kali kelima pada pukul 1:30 ni. Memang dah telajak gila, telajak lebih ya. Saya ingat habis dalam pukul 12 kan, tapi pukul 1. Walau bagaimanapun pandangan dan dapatan keputusan yang kita bincangkan ni semoga bermanfaat lah kepada sekolah, terutama kepada anak-anak murid kita, anak-anak kita. So dengan itu saya sudahkan syarat kita dengan Tan Sri Farah dan Saudara